Kunjungi Monster Online Store dan dapatkan barisan produk-produk rasmi dari Monster. Seperti Galaxy Card, komik Boboiboy Galaxy Musim 2, figura dan macam-macam lagi. Ayo ke Monster Online Store sekarang. Ikuti pengembaraan penuh Boboiboy hanya di dalam komik Boboiboy Galaxy Musim kedua. Kini di pasaran. Kanda, cubalah rasa ni. Sedapnya. Hei, jam apa yang Dinda guna ni? Saya guna jam strawberry ni. Buatan Malaysia. Ha? Buatan Malaysia? Ui, semua ni barang buatan Malaysia ke? Banyak pilihan, aneka jenama. Keluar tempatan, pipi suka. Kualiti tinggi, bertaraf dunia. Barang baik, barang kita. Jom beli barangan Malaysia. Monster Play. Apabila berantara di dalam bahaya, dua adiwira tiba untuk menewaskan musuh. Libasan akan berduri. Tembakan pedang solar. Elemental Fusion. Boboiboy Sorry. Dan tiada musuh yang boleh menandingi kehebatan Libasan Durian Sorry. figura terbaru dari Monster. Kini di pasaran. Semangat kita di sini, berjuang beraksi, our hero kembali. Kini yakin dan berani, bersama harungi, together you and me, menuju puncak tertinggi, yakin gagah berani. Episod lepas, Boboiboy telah berjaya mendapatkan benih kuat. Aku pula telah diajak untuk menjadi Chef Tapops. Sebagai tanda maaf atas semua kesalahanku, aku akan masakkan makanan yang paling enak untuk teman-teman baruku. Masak apa ya hari ini? Kita dah masuk, Cik Bos. Shh, diam-diam bro. Ada orang lagi dalam markas ni. Cepatlah Kuali. Sudah siap. Ini masakan pertama dari Chef Tapops B terhebat, Chef Kuali. Wah! Sedapnya. Mana Fang ni? Nanti aku habiskan makanan ni semua. Baru tahu. Dia bilang dia keluar sebentar. Nggak apa-apa, aku masih ada banyak makanan. Sedap betul nasi goreng kau masak ni, Kuali. Apa yang kau letak? Oh, itu bukan nasi goreng, tapi semut goreng. Ha? Semut? Lama. Aku tak nak kena makan semut, Cik Bos. Jomlah balik. Nanti kita intip perbualan mereka dulu. Kau ingat aku ni tenggiling ke, ha? Oh, kamu nggak makan semut ya? Taklah. Maaf,
Aku hanya ikut buku resepi ini. Ada banyak lagi resepi menarik ingin aku coba. Untung kita dapat hadiah ini dari Tuan Guru Gaharum. Kan, Bobo Boy? Bobo Boy? Oh, ya. Memang untung. Gopal, si Bobo Boy kenapa? Biar je dia. Sejak dia dapat biji benih tu, dia asyik monyok je. Tak berterima kasih langsung. Bukanlah. Kan Tuan Guru Gaharum kata. Tanam dan jagalah ia baik-baik. Selepas benih ni tumbuh menjadi pokok okuat yang besar dan sihat, ia akan hasilkan sebiji buah yang boleh mengeluarkan kuasa terpendam. Wah, buah ni ke yang akan bantu saya dapatkan kuasa elemental tahap ketiga? Ya, tetapi kamu kena bersabar. Pokok okuat ini hanya berbuah sekali dalam hayatnya. Oh, berapa lama saya kena tunggu untuk benih okuat ni tumbuh dan berbuah, Tuan Guru? Oh, tak lama. Sekitar 1000 tahun sahaja. Apa? 1000 tahun? Hai, buah dari pokok okuat ni boleh mengeluarkan kuasa terpendam. Tapi 1000 tahun baru dia berbuah. Kuasa terpendam? Alah, apa susah? Makan je lah benih tu. Weh, kau ingat ni kacang ke? Markas ini memiliki beberapa power sfera. Ada tidak power sfera yang boleh bantu cepatkan penumbuhan benih okuat ini? Dek, mana ada paus peranya ada kuasa macam tu? Setahu aku, tak ada. Tapi, ada satu lagi paus Fera yang mungkin boleh bantu kita. Menarik. Hai, Data Boy. Hai. Apa khabar? Bagaimana aku boleh bantu korang? Biar benar kau nak tanya databot. Dia ni kan lembab nak proses data. Alah, Data Boy kan dah di-upgrade. Mesti dia dah boleh proses data laju sikit. Betul tu. Bobo Boy. Aku dah boleh proses data dengan lebih cepat. Data Boy, ada tak paus Fera yang mempunyai kuasa untuk cepatkan penumbuhan pokok? Sebentar. Aku proses data. Bersedialah untuk tunggu seminggu. Sangkut dah dia ni. Hai, nampaknya kena tunggu esok lah untuk dapatkan data tu. Apa yang kamu buat, Gopal? Tambah tenaga dia untuk proses data. Baru dah laju sikit. Encik Bos. Siap, Prof. Kita habis tahu lokasi pasu-pasu. Dapatkan Bobo Boy Galaxy Card Pack Quest terbaru. Kini di pasaran. Monster Play. Apabila berlantara di dalam bahaya, dua adiwira tiba untuk menewaskan musuh. Libasan akal berduri. Tembakan pedang solar. Elemental Fusion. Bobo Boy, sorry. Dan tiada musuh yang boleh menandingi kehebatan Libasan durian, sorry. figura terbaru dari Monster. Kini di pasaran. Encik Bos. Siap, Prof. Kita habis tahu lokasi pasu-pasu. Suara apa tuh? Cikus. Oh, ternyata cuma tikus. Aku kira orang. Cukuplah tu, Gopal. Rosak je nanti. Data diterima. Yang kamu cari ialah power sfera yang bernama Passbot. Pasu-bot. Power sfera ini boleh mempercepatkan tumbesaran pokok-pokok dan tanaman. Kat mana kita boleh cari paus Fera ni? Oh, senang saja. Power sfera Passbot berada di planet tandus, planet Kadroax. Planet Kadroax? Namanya kayak aku pernah dengar. Aku dah hantar koordinatnya ke jam tangan kamu. Bagus. Terima kasih, Data Boy. Sama. Dah mula balik dah dia ni.
Terbaik. Baiklah. Esok pagi kita akan bertolak ke planet Kadrox dan cari Pasu Boy. Kalian besok mau aku masakin bekal apa? Semut masak lemak, okey? Tak nak! Pasu Boy je. Prof, ikut aku. Kita ada pertukaran rancangan. Kita tak jadi nak pecah masuk markasi ke, Encik Bos? Hah, itu tak penting, Prof. Kita kena ikut diorang tu dan curi pausfera Pasu Boy tu sebelum Bobo Boy dapat. Oh, pijak Encik Bos. Pijak. Ha, kita dah tiba di planet Kadrox. Bobo Boy, aku dapat kesan signal Pausfera. Utara dari sini. Tapi signalnya lemah. Kenapa signal lemah pula? Mungkin sebab planet ni penuh dengan hutan tebal. Lah, pula. Bukan dah tabuk cakap planet ni tandus ke? Hai, tandus ke, dayus ke, hutan ni tebal sangat. Macam mana nak mendarat? Tak apa, Kapten Papa. Terbang je serendah mungkin. Kami boleh terjun je. Betul baiklah. Tapi kalau jatuh nanti, dah sakit, jangan nangis Aku dah dapat kesan signal pausfera. Turun bawah cepat. Baik, Encik Bos. Apa benda ni? Semoga beruntung semuanya. Terima kasih, Kuali. Aduh, kenapa kau tak ikut BFF ku? Maaf, Gopal. Sebenarnya aku takut. Takut? Takut apa? Orang tua Rimbara dulu cakap planet Quadrax ini berbahaya. Mereka kata banyak monster buas. Apa? Iya, dan katanya ada suku asli yang suka makan orang. Sekarang baru kau nak bagi tahu aku. Buka pintu, Kapten Papa. Buka pintu. Aduh, dah berapa season kamu kawan dengan Bobo Boy? Ingatkan dah berani dah. Ini bukan soal berani atau berani. Ini soal hidup dan mati. Dah terlambat, Gopal. Jom. Tak nak. Kejap bang. Episod ni dah kena potong dah ni bang. Kalau abang akan nak bersih full, kenalah beli Bobo Boy Comic Galaxy musim 2 di Bang Gogo Shop bang. Tak mahal bang. Harga kawan-kawan hanya 50 juta 59 sen je bang. Bukan 50 juta 59 sen, tetapi hanya RM5.90 di Monster Store dan di kedai-kedai berdekatan. Teruskan menonton. Kuasa Elemental. Bobo Boy Taufan. Luncuran Taufan. Kelas 1 rendah. Apungan graviti. Tarik betul pokok-pokok kat sini. Okey. Signal Pausfera dah dikesan. Utara dah di sini. Apungan graviti. Dah sampai? Okey. Signal Pausfera dah dikesan. Utara dah di sini. Tunggu aku. Wah, menarik betul pokok-pokok kat sini. Tinggi dan warna-warni. Tapi
Bukan ke dah tabut kata planet ni tandus? Apa benda ni? Oh, rasanya ini benih-benih pokok di sini. Cantiknya benih ni. Tengok, ada banyak lagi. Kita kena ambil sikit untuk buat kajian. Tengok pokok dan benih buat apa? Tengoklah kalau ada raksasa ke, orang asli ke yang Kualin cakap tu. Kenapa, Gopal? Ocobot, ada raksasa tak kat kawasan ni? Data tidak menunjukkan sebarang raksasa di planet ni. Hanya pokok saja dikesan. Jangan risau. Kalau ada apa-apa pun, kita hadapi sama-sama. Apa benda tu? Aku dah cakap dah. Caka-caka semua. Raksasa! Boboy, lari! Bunyi tu datang dari sini. Kat sini pun ada juga. Pokok? Raksasa pokok! Tolakkan taufan! Padalah tak dapat kesan apa-apa raksasa. Pokok-pokok ni rupanya raksasa tu. Alamak, ada banyak lagi raksasa pokok kat sini. Tumbukan padu! Jangan rapat. Tindakan kilat. Cakra udara! Tembakan machine gun makanan. Alamak, kuasa aku tak dikesan. Tolong Boboy. Sini, Gopal. Capai tangan aku. Boboy! Kapten Bapa. Datang balik. Kami perlukan pertolongan. Kebenaran tak boleh tolong. Kebenaran pun kena serang ni. Apa? Alamak! Ada raksasa pokok sedang tarik kita ke bawah! Selamatkan diri dulu. Laju lagi, Boboy! Taufan, mengapung! Lari semua! Ini semua kau punya pasal, Kualin! Kita kena terbang dari sini, Ocobot. Hidupkan enjin sampai penuh. Saya tengah cuba, Kapten! Ya! Kamu ni jangan cuba-cuba. Ini bukan cubaan. Kenapa enjin mati tiba-tiba ni? Kapten, enjin kapal ni dah tersumbat dengan akar menjala. Apa? Aduh! Apa kamu ingat ketuk-ketuk ni boleh datang beraya ke? Tutup tingkap Ocobot! Baik! Dapatkan Boboiboy Galaxy Card Pack Quest terbaru kini di pasaran. Nasib baiklah si sayur-sayur tu tak nampak kita. Baik,
Kapten takut sayur ke? Kebenaran, tak pernah takut sayur. Cakap je lah takut. Adalah takut sayur sikit. Masa kecil-kecil dulu. Okey, diorang dah beredar dah. Kita dah selamat. Ganas betul raksasa pokok ni semua. Aku rasa diorang bukan raksasa, tapi sejenis spesies tumbuhan yang tumbuh liar di planet ni. Dalam database tak ada maklumat tentang diorang ke? Tak ada. Nama pun tak ada dalam database. Ha, aku tahu. Nama dia Tumbesar. Ha? Tumbesar? Yelah, tengok tu. Rupa macam dinosaur tapi tumbuhan. Tumbuhan campur dinosaur, Tumbesar. Faham? Merepek. Meripik apa? Genius lah. Genius? Genius apa kalau selalu gagal dalam peperiksaan? Street genius. Sudahlah. Korang, kita kena jaga-jaga. Planet ni penuh dengan macam-macam spesies tumbesar. Tengok. Nama Tumbesar sedap apa? Tak kisahlah nama dia apa. Kita ada misi lagi penting. Ying, jauh lagi ke lokasi pasuport tu? Utara dari sini. Di dalam satu lembah. Bas sini. Day, tak payahlah kita sambung misi. Kita kena balik cepat sebelum... Tengok. Bila jerit tu besar apa sedap kan? Alamak! Mereka dah pecah masuk. Jaga-jaga semua. Kuasa elemental. Boboiboy couple. Tolakan graviti. Jangan makan aku! Aku tak makan sayur, tapi korang yang sayur-sayur ni pula nak makan aku. Tahu pun takut. Bunyi apa tu? Kenapa mereka lari? Dia orang takut lah tu. Ada tu besar-besar. Sini, ikut aku. Cepat keluar, cepat. Ying, ikut mana? Situ! Lintas jambatan situ! Aku dah nak kehabisan tenaga. Dah lah kena kejar dengan tu besar. Kena lintas jambatan tinggi pula tu. Banyaknya! Patah balik! Patah balik! Tak boleh patah balik. Kita dah kena kepung. Habislah kita! Tak sabar nak tunggu episod baru? Dapatkan koleksi lengkap komik Boboiboy Galaxy musim kedua. Kini di pasaran. Apa sebab
Eco Shop. Banyaknya pilihan. Alah, mainan pun banyak yang menarik. Wah, harga berpatutan. Ini bukan membeli, tetapi memborong. Kalau kita guna Eco Shop ni, boleh dapat ganjaran. Jom borong gila-gila di Eco Shop. Monster Play. Apabila belantara di dalam bahaya, dua adiwira tiba untuk menewaskan musuh. Libasan akan berduri. Tembakan pedang solar. Elemental Fusion. Boboiboy Sorry. Dan tiada musuh yang boleh menandingi kehebatan Libasan Durian Sorry. figura terbaru dari Monster kini di pasaran. Dalam episod lepas, anak-anak murid kebenaran telah diserang dan dikepung oleh sekumpulan raksasa sayur. Kebenaran memang nak tolong, tapi kapan kebenaran pun dah kena belik ni, oi! Resepi ini agak menarik ya. Kamu lagi ngapain, Feng? Kok kamu nggak ikut yang lain ke planet Kanruax? Sebab aku nak jaga markas ni lah. Manalah tahu ada orang cuba nak belok kita lagi. Alah, yolah Feng. Aku kan sudah minta maaf waktu itu. Kau masih nggak percaya aku? Langsung tak? Hah? Tinggal ni je. Apalah budak-budak tu tengah buat kat sana agaknya. Sebab ni lah aku tak suka saya. Kita dah kena kebun. Jaga-jaga semua. Tak boleh jadi ni. Kuasa elemental. Boboiboy kuasa 3. Hala dorang. Aku naik graviti. Letakkan hari hitam. Jangan bagi dia pijak dan petang ni. Nanti runtuh. Tak ada masalah. Akan bagikan. Apakah? Pokok mana boleh lawan pokok? Nah! Tembakan solar! Dia jadi lagi besar. Kenapa? Hayya! Pokok kan suka cahaya matahari. Tahniah si bijak, tahniah. Kenapa ni? Apungan graviti! Terima kasih, Ayah. Aduh, masa macam ni pun boleh ingat makan ke? Jambatan roboh karang baru tahu. Yeay! Mulut masin! Kelajuan! Lompatan cahaya! Solar! Yeay! Ikatan angka! Daun payung terjun! Duri berjaya selamatkan diorang. Tapi siapa nak selamatkan kita? Serahkan pada aku. Boboiboy Halilintar! Dapatkan Boboiboy Galaxy Card Pack Quest terbaru kini di pasaran. Monster Play.
apabila belantara di dalam bahaya. 2 adiwira tiba untuk menewaskan musuh. Libasan akal berduri. Tembakan pedang solar. Elemental fusion. Bobo Boy, sorry. Dan tiada musuh yang boleh menandingi kehebatan Libasan durian, sorry. figura terbaru dari Monster kini di pasaran. Serahkan pada aku. Apa pula ni? Janganlah makan aku! Aku tak makan sayur pun tau! Tetapi lepaskan aku! Boy, jantung semula dah gunakan kuasa Blaze untuk bakar kakak ni. Tak boleh. Kalau aku jantung balik, nanti Ying akan jatuh. Alamak! Tidak, jangan! Jangan dapat! Tandukkan kapal! Apa jadi? Kenapa dia orang tiba-tiba jadi pokok biasa ni? Aku rasa tumbuh semua ni hanya aktif bila ada cahaya matahari. Bila malam, mereka berhibernasi. Oh, maknanya kita dah selamat. Tapi kita masih terikat lagi ni. Cepat lepaskan diri. Bunyi apa tu? Jabba? Ini korang asli yang Kuali cakap tu. Yang makan orang. Ish, jangan buruk sangka. Boy, cuba kau cakap dulu dengan diorang. Hai, Jabba. Apa Jabba? Aduh, kenapa kau cakap apa Jabba, boy? Bahasa dia orang baja lah, bukan Jabba. Mana aku tahu? Aduh, sakitnya kepala aku. Kita kat mana ni? Hai, kita sekarang kat tengah sungai. Tadi aku dah selamatkan korang dengan kuasa aku. Wah, jayalah Duri. Hebat kan, Sola? Aduh, tajamnya bot ni. Entahnya, tak boleh buat sampan biasa ke? Nama aku kan Duri. Kenalah buat sampan berduri. Kau tu boleh buat apa je. Aku boleh tembak kau lah kalau aku nak. Cubalah kalau berani. Kenapalah aku sangkut dengan diorang dua ni? Oh, kalau kita ikut sungai ni, kita akan sampai betul-betul kalau kasih pasubat. Baguslah macam tu. Kita boleh hubungi yang lain dan jumpa kat situ je. Tak dapat. Aku cuba hubungi diorang tapi tak berbalas. Tak apa. Cuba je lagi sampai dapat. Kita kat mana ni? Aku rasa kita dah sampai kampung Puak Baja. Kenapa diorang bawa kita kat meja makan tu? Baca-baca. Sama-sama. Untuk apa lagi? Untuk makan kita lah. Jangan makan aku. Makan korang. Itu suara. Macamlah diorang tu sedap sangat. Hai korang. Duduk.
Apa benda yang korang meripik ni? Buah baja ni bukan makan orang. Mereka ni makan sayur dan buah-buahan je. Hei, apa kau buat dekat sini, Dudu? Aku datang ke sini untuk dua benda. Pertama, untuk rampas benih okuat dari kau. Bro, Baik, Encik Bos. Minta maaf ya. Security check. Tada! Ini dia benih okuat, Encik Bos. terima kasih, bro. Dek, itu bukan ke? Dan yang kedua? Dan yang kedua, untuk curi Pausfera Pasubot dan gunakannya dengan benih ni. Dengar kata, buah okuat ni boleh keluarkan kuasa terpendam, kan? Kau tahu? Ya, aku dah tahu rancangan kau untuk dapatkan kuasa elemental tahap ketiga. Tapi aku nak makan buah tu sendiri untuk keluarkan kuasa terpendam aku. Kuasa terpendam kau apa? Jadi tinggi. Jangan cakap kasar dengan ketua baja kita. Ketua baja, ketua baja, ketua baja. Ketua baja? Apa maksud semua ni? Itulah yang korang tak tahu. Siang tadi, korang sampai ke planet ni untuk gagalkan rancangan korang. Tapi malangnya, kami kena serang dengan raksasa pokok kat sini. Tumbuh besar. Maaf? Dinosaur campur tumbuhan, jadilah tumbuh besar. Oh, sedap juga nama tu. Kan? Ying je yang tak setuju dengan aku. Macam ada orang sebut nama aku je. Sebelum kena makan dengan tembusar, Buah Baja telah datang selamatkan kita orang dan bawa ke kampung mereka. Rupanya mereka sangat gembira dapat jumpa Encik Bos dan telah jadikan dia ketua kampung mereka. Macam mana boleh macam tu pula? Itu rahsia. Ayo, bro. Kita ada Pausfera yang menunggu kita. Baik, Encik Bos. Bye-bye baja-baja semua. Baja baik. Kejap-kejap bang. Episod ni dah kena potong dah ni bang. Kalau abang akan nak bersih full, kenalah beli Boy Comic Galaxy musim 2 di Bang Go Shop bang. Tak mahal bang. Harga kawan-kawan hanya 50 juta 59 sen je bang. Bukan 50 juta 59 sen, tetapi hanya RM5.90 di Monster Store dan di kedai-kedai berdekatan. Teruskan menonton. Baja baik. Baja baik. Baja baik. Baja baik? Baja baik. Dek, kenapa kita orang kena tanam ni? Aku tahu kenapa diorang nak tanam kita. Diorang nak bagi tumbuh besar makan kita. Oh, padanlah diorang panggil kita baja baik. Dek, aku tak nak jadi baju untuk tumbuh besar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan risau. Aku tahu apa kita kena buat. Ini ke tempat dia, Ying? Ya, sebab ada di dalam piramid tu. Wah, besarnya. Siapa yang bina piramid ni? Entahlah. Tapi yang pasti, Pausfera yang kita cari ada kat dalam tu. Jom! Jom! Aku tak sabar nak dapat kuasa elemental tahap ketiga. Elemental bala. Yeay! Kita kena cepat dapatkan pasubot dan cantum semula dengan halilintar. Kalau tak, nanti jadi pelupa. Aku tahu. Siapa sampai atas dulu, dia menang. Malas aku nak layan. Cepat, bro. Kita kena sampai ke piramid tu sebelum matahari terbit. Betul tu, Encik Bos. Kalau tak, nanti tubuh tu akan bangun. Aduh, penatlah. Satu malam dah kita cuba lepaskan diri. Tapi si Yaya ni sedap tidur pula. Itulah. Dia kata dia ada cara. Weh, bangun Yaya. Mungkin caranya adalah untuk terima je lah takdir kita akan jadi baja. Mana boleh terima je tanpa ada usaha. Usaha apa dengan tidur? Tidur bukan sebarang tidur. Aku tidur untuk pulihkan tenaga. Matahari dah nak terbit.
Tu besar dah mula nak bangun. Kita kena lepaskan diri cepat. Tenaga kau dah pulih ke belum? Belum. Untuk remaja, purata waktu tidur yang cukup ialah... Cepat, Yaya. Apungan! Graviti! Alamak, bunyi apa tu, Ijibos? Laju lagi, bro. Laju! Piramid purba, piramid batu. Cepatlah buka pintu hatimu. Ha? Apa benda kau buat ni? Alah, kalau ada pintu besar macam ni kan, kenalah baca pantun. Kau ingat ni cerita kanak-kanak ke? Minda lemah. Macamlah dia kuat sangat. Haiya, macam mana kita nak buka pintu ni? Yaya call. Jing, kau okey tak? Ha, Yaya, kita orang okey. Korang pula? Kita orang pun okey. Tapi Adudu dah gerak ke lokasi pasuport. Korang kena sampai sana dulu. Aduh, macam mana dia boleh ada kat sini? Nanti kita orang cerita. Korang sekarang kat mana? Kita orang dah sampai kat lokasi pasuport. Tapi tak jumpa macam mana nak masuk. Tak apa, korang hantar je lokasi. Kita orang akan ke sana. Baik. Kalau bukan hati dan bukan kalbu, mungkin hempedumu? Cara buka pintu ni bukan dengan pantun ataupun lagu. Lemah. Kau ada cara lain ke, Sola? Dah tentu. Dengar baik-baik ya adik-adik. Mengikut kajian aku, piramid ni terletak betul-betul di bawah 3 bintang di langit dan suhu planet ni di bawah 7 bintang ketiga dalam musim kepala aku dalam pening. suku yang pertama. Dan dapat nombor kombinasi untuk putarkan ke kunci pintu ni. Saksikan. 3, 7, 3, 1. Tak jadi apa-apa pun. Ini bukan roda batu dari kereta sorok tu ke? Siapa minda lemah sekarang? Kau yang pantun satu malam, jangan nak bising. Ish kau ni, nak makan duri ke? Ha? Kalau berani, marilah. Yes! Jangan bergaduh! Kita kena selesaikan masalah ni sama-sama. Tengok tu! Akak-akak ni dah bergerak. Sola, gunakan kuasa kau. Baik. Sinaran solar. Tak cukup. Duri, tolong dia. Baik. Gugu solar. Teruskan lagi. Bukalah hatimu. Bukan tolong Sora. Tolong gunakan kuasa kau lah. Tiang balak berduri. Kan bagus bila korang bekerjasama. Bolehlah dia ni. Kali ni je kita bekerjasama. Haiya, tapi kenapa ada pintu lagi? Lubang apa ni? Pon! Eh? Pon! Tumpah lalu! Aduh! Tembakan roket! Jaga-jaga! Rupanya Boboiboy dah pecah 3 dan ada pasukan kedua kat sini. Kalau lama, korang akan jadi pelupa. Ijibos, tengok tu! Itulah lubang kunci yang Boboiboy katakan tu! Ha? Lubang kunci? Kunci mana pula ni? Cepat Ijibos, cepat! Buka pintu ni! Apakah? Macam mana kau boleh buka pintu tu? Oh, Ijibos VIP K kat sini. Very important pala kotak.
Jangan nak bocorkan rahsia kita. Kita kena dapatkan first ball. Jangan bagi mereka masuk. Baik, termakan roket. Gerakan turbo! Gelapnya. Berbola cahaya. Selamat pagi. Hah? Alamak. Kita dah lambat nak pergi sekolah. Sekolah apa pula ni? Kita ni dekat... dekat mana ya, Ameng? Ameng? Weh, ni bukan Ameng lah. Ini Yaya. Ayah, mereka dah mula lupa. Sebab berpecah lama sangat. Hah? Kuali? Hah! Benih kuat! Cari bayar! Feng? Aku dah agak dah. Kau nak belok kita orang lagi kan? Bukan. Aku sebenarnya mau buat surprise untuk kamu. Untuk hadiah perdamaian. Dengar-dengar, kamu suka banget kek lobak merah kan? Hah? Kek lobak merah? Jadi, kamu sudah maafin aku kan? Feng? Feng? Boboiboy Solar! Lori! Dapatkan Boboiboy Galaxy Card Pack Quest terbaru. Kini di pasaran. Semangat kita di sini, berjuang beraksi, our hero kembali. Kini yakin dan berani, bersama harungi, together you and me, menuju puncak tertinggi, yakin gagah berani. Dalam episod lepas, Adudu dan Prop dah berjaya masuk ke dalam piramid baja. Diorang dah dapat pasport dah. Tapi Boboiboy pula dah mula jadi pelupa. Hayya! Ni mesti mereka berpecah lama sangat. Habislah. Tengok tu bro. Paus Vera Pasubang mesti ada kat dalam ni. Tak lama lagi, Pasubang akan jadi milik kita. Jom buka pintu ni cepat. Woi, Cibol. Angkat kepala kau aku. Berjaya. Sekarang, pusing. Alamak, silap pusing pula. Sorry, Cibol. Aduh, pinggang aku. Akhirnya kita dah jumpa pun Pasubang. Alamak,
mana satu jalan kita ni? Ikut hati aku, kita ke kiri. Ikut hati? Kita kena ikut logik lah. Mari ikut aku, Ameng. Kita ke kanan. Ameng pun Ameng lah. Janji jumpa jalan. Okey, dari kanan, kita ke kiri. Kemudian, terus. Kiri, kanan. Kiri. Okey. Ke kiri, ke kiri. Kiri lagi. Dah sampai. Ini macam tempat tadi je. Logik apa kau pakai ni? Logik akal lah. Kau pasti ke bukan logik lutut? Apa kau cakap? Tolong aku, Ameng. Aku tak boleh lupa. Yaya, korang. Cepat. Sini ada jalan masuk. Gelap ni tempat ni. Pedang Hanita. Jom Arumugam. Arah muka? Ikut mana, Yaya? Signal diorang datang dari arah sana. Jom. Nama Yaya kau ingat pula. Okey, hati aku kata kanan. Kiri, kanan. Lepas tu kanan. Kanan, kiri. Ke belakang, pusing. Hei, apa ni? Dari kanan. Cepat jalan. Hormat Ahmad. Hormat kiri. Hormat. Wei, kita kena cari jalan. Bukan berkawan lah. Betul ke jalannya kau bawa kita orang ni, Yaya? Betul. Signal diorang dekat depan ni je. Jalan mati? Tak ada jalan lain ke, Mimi? Dia pun tak ingat nama kau, Nana. Mimi lah. Entahnya. Nama kawan pun tak ingat. Aduh, macam mana ni? Jalan pun tak ada ni. Alah, apa susah? Kalau tak ada jalan, kita buatlah jalan sendiri. Tukaran, biskut, krim. Tunggu apa lagi? Makanlah cepat. Hei, bilanya nak habis macam tu? Tepi sikit Kopal. Biar aku buat. Tumbukan padu. Kampungan gravity. Dapatkan Boboiboy Galaxy Card Pack Quest terbaru. Kini di pasaran. Monster Play. Apabila belantara di dalam bahaya, dua adiwira tiba untuk menewaskan musuh. Libasan akal berduri. Tembakan pedang solar. Elemental fusion. Boboiboy sorry. Dan tiada musuh yang boleh menandingi kehebatan Libasan durian sorry. figura terbaru dari Monster. Kini di pasaran. Tumbukan padu. Cepat masuk. Diorang dah lagi lupa. Itu pun diorang. Ying! Ying? Itu Ameng lah. Ni lagi seorang. Aku dah tak sanggup dah nak layan diorang ni. Pergilah korang. Hei, makin berjadi-jadi. Korang kena bergabung sebelum Bergerak ke kiri. Bertiga-tiga. Belakang. Pusing. Kau tengoklah diorang ni. Jangan risau. Korporal Aramugam sedia berkhidmat. Skuad, berhenti. 1, 2. Senang diri. Baik. Sekarang, dalam kiraan 3. Bergabung. 1, 2, 3. Bergabung. Terbaik. Terima kasih selamatkan aku. Kau okey tak, Boboiboy? Kau dah berpecah lama sangat tadi. Okey kot. Kaki je lengur sikit. Apa kamu ingat? Kebenaran boleh diikat. Cantik betul lukisan ni semua.
Wah. Apa benda semua ni? Aku rasa lukisan ni semua ceritakan sejarah planet ni. Betul tu, Jing. Tengok, itu buat baja. Tapi kenapa dia orang nampak sedih je Aku rasa diorang kelaparan sebab pokok-pokok semua dah mati. Oh, betul lah dah Tabok cakap. Planet ni tandus dulu. Ding, tengok tu. Itu Pak Subat. Wow. Pak Subat gunakan kuasanya untuk suburkan planet ni. Sampai planet ni penuh dengan hutan tebal. Ha, tengok ni. Inilah cara Pak Subat mempercepatkan tumbesaran pokok-pokok dan tanaman. Ha, macam inilah juga caranya nak besarkan pokok okwai. Tapi siapa yang guna kapas subot tu? Tak nampak rupa macam puak baja pun. Masa untuk jalankan rancangan kita, bro. Itu suara Adudu. Jom semua. Tahniah, Cimon. Tahniah. Kita dah dapat paus merah yang kita cari. Adudu, berhenti. Oh, sampai pun kau, boboiboy. Berani kau, Adudu. Macam mana kau dapat masuk dengan senang, ha? Tak faham-faham lagi. Tengok tu. Piramid ini dibina khas untuk kaum aku. Kaum komodos. Betul tu. Tanda berterima kasih. Ha! Rupanya alien Kupulus yang bawa Pak Subat ke planet ni. Padalah Puak Baja jadikan Adudu tu ketua mereka. Ya, dan sekarang. Paus merah Pak Subat dah jadi milik aku. Kau tak layak gunakan pas subot tu, Adudu. Apa sal tak layak pula? Kau Ichi Bos yang tolong suburkan planet ni. Jadi, Ichi Bos lah yang paling layak sekali kan? Ada betul juga dia cakap tu. Jangan rapat. Kalau tak aku tembak. Kau dah terlambat, boboiboy. Aku akan gunakan pasubot untuk keluarkan kuasa terpendam aku. Ya, Tuan. Jangan pas subot. Itu bukan tuan asal kau. Apa? Siapa korang ni semua? Jangan dengar cakap dia. Bro, berikan aku benih okuan. Baik, Cimon. Nah. Hah? Benih okuan? Saksikanlah kehebatan benih okuan. Kejap. Itu benih. Pokok okuan dah mula tumbuh. Kenapa ni? Itu bukan benih okuan lah. Itu benih yang kita orang kutip semalam untuk buat kajian. Apa? Jadi benih okuan ada kat mana? Paus merah aku! Ingatkan ada rezeki paus merah. Rupanya rezeki jantung bergolek. Kejar je, bos. Kejar! Pas subot! Jangan! Jangan dekat! Apa yang tengah jadi ni? Cepat! Kejap bang. Episod ni dah kena potong dah ni bang. Kalau abang akan nak bersih full, kenalah beli Boboiboy Comic Galaxy musim 2 di Bang Gogo Shop bang. Tak mahal bang. Harga kawan-kawan hanya 50 juta 59 sen je bang. Bukan 50 juta 59 sen, tetapi hanya RM5.90 di Monster Store dan di kedai-kedai berdekatan. Teruskan menonton. Mari sini kau! Cipos! Cipos! Jaga-jaga semua! Besarnya tu besar tu! Kau pun dah cakap tu besar. Tapi kali ni, nama dia Jam Besar. Tumbuhkan kami ni! Kuasa sama!
Pasubot. Kita kena cari Pasubot dan pisahkan dia dengan jam besar ni. Ha? Ha? Boboiboy Cooper! Aduh, kepala aku. Mana dia? Jangan risau. Aku kat sini, Cibos. Bukan kau lah. Mana Pasubot? Tolong! Lepaskan aku! Alamak, macam mana ni? Cari dan selamatkan Pasubot dulu, Boboiboy! Aku tahu. Kuasa elemental. Boboiboy, kuasa 2! Hayya, diorang dua ni lagi. Tolonglah jangan berkawan lagi. Jangan risau. Aku pergi kau! Giliran aku pula. Hey, kalau tembak, bukan dia jadi lagi besar ke? Aku bukan nak tembak dia. Tembakan! Tolong! Korang semua okey? Korang okey? Kan bagus bila korang berdua bekerjasama. Tapi Pasubot terperangkap bawah rekahan tu. Kita kena cari dan selamatkan dia. Jom! Graviti bakaran! Tukaran dodol! Jadilah kau dodol, Sor! Alamak! Lari Cooper! Kelajuan tinggi! Cepat, bro. Inilah paus merah pertama milik aku. Mana kita lari ni? Jangan risau, Cooper! MYS kebenaran, macam mana korang boleh... Hei, macam mana lagi? Penat kebenaran potong akak-akak ni satu malam, tahu tak? Sayanglah kita, Papa! Naik cepat! Jom! Tak boleh lagi. Kita kena tolong Boboiboy dapatkan Pasubot dulu. Tapi mana Boboiboy? Hei, inilah dia masalah anak-anak muda. Member, tinggalkan member. Hei, rasa sayur apa pula tu? Hey, tolong! Mana Boboiboy? Berhenti! Stop! Ni reta. Tumel lagi kau. Yang meeting kudasai. Aduh, dia tukar raksasa. Manalah faham bahasa. Tanya, mata pun tak ada. Nak dengar macam mana? Nampaknya kita dah tak ada pilihan lain, Duri. Kita kena bekerjasama pada tahap seterusnya. Baiklah, sekarang masa untuk kita bergabung. Sedia, Solar? Sedia. Ha? Boboiboy nak guna kuasa fusion baru. Elemental Fusion. Boboiboy Solar. Duri. Elemental Fusion. Dapatkan Boboiboy Galaxy Card Pack Quest terbaru. Kini di pasaran. Monster Play. Pokok pala usah ditebang. Pertandingan ini dimulakan sekarang. Libasan Durian Sori. Rasakan ni semburan panas bagus. Dapatkan Boboiboy Galaxy Card Pack Quest terbaru. Kini di pasaran. Elemental Fusion. Boboiboy Bunga Matahari. Fotosintesis. Bunga
matahari? Fotosintesis? Yelah, tumbuhan kan keluarkan bunga. Bila bunga gabung dengan matahari, jadilah bunga matahari. Apa pula? Bila tumbuhan serap cahaya matahari, nama dia proses fotosintesis. Tu nama paling sesuai. Aku tahu. Apa kata kita buka kepada undian? Susah juga ni. Dua-dua best. Ish, korang cepat sikit boleh tak? Sorry. Sorry. Oh, sorry. Solat campur duri, jadilah sorry. Boleh tahan juga. Boleh tahan apa? Hei, keberadaan tak tahan ni! Cepat, Boboiboy! Solar! Duri! Elemental Fusion! Boboiboy, sorry! Wow! Libasan durian, sorry! Tarikan kasih! Kita kena cari pasukan cepat. Jom Kopas. Wait. Apa salah aku pula? Lajuan tinggi. Kita dah dekat, bro. Lilitan durian, sorry! Kita dah terlepas! Dia boleh semula! Dah jumpa pasukan belum? Potong agak-agak ni, bro. Roger Jibon. Dapat! Harap kita ikan ni. Siapa cepat, dia dapat! Kejar diorang, bro! Baik, Moon, Probation. Kita dah berjaya dapat pasukan. Bagus, Cing. Raksasa tu dah tak dapat pulihkan diri dia lagi. Serang dia sekarang, Boboiboy. Baik. Bunga mekar berduri. Tembakan sorry berduri. Bagi balik pasukan aku tu. Jalan! Boboiboy! Maafkan kami, Boboiboy! Tiada sorry bagimu. Alamak! Tembakan! Cabut, Rob! Cabut! Ajar je. Tahu takut. Korang semua okey? Okey je lah. Terhentak-hentak sikit je tadi. Sorry. Hebatlah kuasa fusion baru tu, Boboiboy. Terima kasih. Misi kita dah berjaya. Pasukan pun dah selamat. Terima kasih selamatkan aku. Kalau perlukan apa-apa, cakap je. Ada. Aku perlukan buah okwai untuk keluarkan kuasa bala. Kau boleh tolong cepatkan penumbuhannya? Oh, boleh. Tak ada hal. Yeay! Terbaik! Ayo, kita balik ke bumi. Jom! Balik nanti kita singgah klinik ya, Kapten Papa.
Ikuti pengembaraan penuh Boboiboy hanya di dalam komik Boboiboy Galaxy musim kedua. Kini di pasaran. Engkaulah sandaranku terindah, teman setia. Bersama selamanya, percaya kebolehan diri. Bersama kita tempuhi melewati masa yang berarti. Dalam hati kita semangat kian membara. Genggamlah tanganku, lepaskan kuasamu. Persahabatan ini takkan ada terganti. Engkaulah pejuang sejati. Engkaulah sandaranku terindah, teman setia. Bersama selamanya, percaya kebolehan diri. Bersama kita tempuhi